Jari jemari saya tidak boleh bergerak. Mark, datanglah ke Malaysia segera. Kita buat pemeriksaan betul-betul. Perbualan inilah yang telah mengubah seluruh hidup saya selama 69 tahun. Saya seorang profesor psikologi yang hampir bersara dan menetap di California. Bagaimana negara bernama Malaysia, yang saya hanya tahu tentang menara berkembar Petronas dan hutan hujannya, boleh terukir di hati saya sebagai tanah air kedua. Dan bagaimana menantu saya, seorang lelaki Melayu yang pada mulanya saya pandang dengan penuh keraguan, boleh menjadi salah seorang insan terpenting dalam hidup saya. Kini, saya akan kongsikan sebuah kisah tentang anugerah yang tidak dijangka, yang datang bersama kesakitan. Mari kita selusuri kisah ini bersama-sama. Nama saya Linda Harper. Saya seorang profesor psikologi yang telah menetap lebih 30 tahun di Laguna Beach, California, sebuah pekan pesisir pantai yang tenang. Saya mengajar di sebuah universiti terkemuka, telah menerbitkan 6 buah buku dan mengharungi 2 perceraian dengan tabah sambil terus menjadi diri saya sendiri. Begitulah kepribadian saya. Hari itu, genap 2 bulan selepas saya menyambut ulang tahun kelahiran saya yang ke-69. Pagi itu, selepas bangun tidur, ketika saya cuba untuk mencapai cawan kopi, jari jemari saya langsung tidak mahu menurut. Pada mulanya, saya fikir ia hanyalah sakit sendi biasa yang datang seiring dengan usia. Masalah sendi memang sering berlaku dalam keluarga kami, jadi saya tidak begitu risau. Namun, keesokan harinya dan hari berikutnya, keadaan tidak bertambah baik. Saya seorang yang sangat mementingkan kesihatan. Setiap pagi, saya akan bangun pada pukul 5 untuk beryoga, hanya mengambil makanan organik dan tidak pernah terlepas menjalani pemeriksaan kesihatan menyeluruh 2 kali setahun. Rakan-rakan saya sering bergurau, Linda ni, sampai umur 90 tahun pun mesti masih bermain tenis. Walaupun begitu, masalah yang datang secara tiba-tiba ini mula menghakis diri saya dari dalam, sedikit demi sedikit. Ini hanya radang sendi biasa, pasti akan sembuh tak lama lagi, bisik saya pada diri sendiri di hadapan cermin bilik air setiap pagi. Tetapi, jari jemari saya menjadi semakin kaku dari hari ke hari. Menyelak helaian buku menjadi sukar, dan menaip di papan kekunci komputer juga terasa menyakitkan. Pada hari terakhir kuliah khas yang saya kendalikan seminggu sekali sebagai Profesor Emeritus University, saya terjatuhkan pen marker papan putih di hadapan 100 orang pelajar. Kesunyian yang menyelubungi dewan pada ketika itu masih terngiang-ngiang di telinga saya. Begitulah semester itu berakhir dan cuti musim sejuk pun bermula. Saya mempunyai seorang anak perempuan bernama Emily. Dialah kebanggaan terbesar dalam hidup saya, yang saya lahirkan ketika berusia 20 tahun. Emily merupakan graduan cemerlang dari Universiti Harvard dan bekerja sebagai seorang peguam paten antarabangsa yang berjaya. 5 tahun lalu, dia bertemu dengan seorang lelaki Melayu dari Malaysia dan berpindah ke Kuala Lumpur. Pada mulanya, saya menentang keputusannya, mengapa anak perempuan saya yang sedang membina kerjaya yang cemerlang di Amerika perlu berhijrah ke seberang dunia. Saya tidak dapat memahaminya. Sejujurnya, pada waktu itu, Malaysia bagi saya hanyalah sebuah negara dengan menara berkembar Petronas dan tidak lebih dari itu. Kini, saya boleh akui, hati saya berasa sedikit berat apabila mendengar anak saya akan berkahwin dengan seorang lelaki Melayu. Mak, kat sini selamat dan selesa sangat, kualiti hidup pun tinggi. Datanglah melawat satu hari nanti, kata Emily setiap kali kami membuat panggilan video. Namun, saya tidak pernah mengambil serius kata-katanya. Malah, pada hari Krismas tahun sebelumnya, apabila saya terbang ke Kuala Lumpur untuk bertemu cucu saya, Sofia, saya hanya menginap di hotel dan melawat beberapa tempat pelancongan. Ketika itu, saya hanyalah seorang pelancong asing yang melihat Malaysia dari luar. Tetapi sejak pagi musim sejuk itu, segalanya mula berubah. Perlahan-lahan tetapi pasti, perasaan seolah-olah tubuh saya sendiri telah mengkhianati saya. Pernahkah anda merasai perasaan itu? Itulah permulaan kisah saya. Sebulan telah berlalu sejak simptom itu muncul. Bukan sahaja sendi jari saya sakit, malah setiap pagi seluruh badan saya terasa kejang dan kadangkala demam.
Saya pernah ke klinik berdekatan, tetapi doktor keluarga saya hanya berkata ini mungkin radang biasa disebabkan faktor usia, lalu memberikan ubat penahan sakit dan steroid. Ubat itu tidak berkesan, malah keadaan saya terasa semakin teruk. Sejujurnya, saya sangat takut. Bagaimana jika saya disahkan menghidap penyakit yang serius? Fikiran itu membuatkan saya tidak berani untuk melangkah ke hospital. Pada suatu hari, ketika sedang membuat panggilan video dengan Emily, detik itu pun tiba. Ketika kami sedang seronok berbual tentang persekolahan Sofia, saya cuba mengangkat cawan kopi saya. Jari saya tidak berdaya dan cawan itu terlepas dari genggaman. Kopi panas yang tumpah di riba saya tidak terasa sesakit renungan tajam Emily dari seberang skrin. "Mak, kenapa tu? Tangan Mak menggigil ke?" "Tak adalah, licin sikit je tadi." Saya cuba berdalih sambil ketawa, tetapi Emily, dengan naluri seorang ibu, seolah-olah dapat merasakan sesuatu. "Belakangan ni Mak selalu cakap sendi sakit. Hari tu pun Mak kata pening kepala." Sebenarnya Emily risau, "Mak dah jumpa doktor?" "Dah, tentulah dah. Doktor kata ini cuma simptom biasa sebab faktor usia." Saya berbohong kerana terlalu takut. Saya tidak pernah mendapatkan pemeriksaan yang betul. Emily terdiam seketika. Kesunyian itu terasa begitu berat menekan saya dari seberang talian. Kemudian, dengan nada nekat, dia berkata, "Mak, apa kata Mak datang ke Malaysia untuk buat pemeriksaan rapi? Sistem perubatan di sini sangat bagus. Cepat, tepat dan kosnya jauh lebih berpatutan berbanding di Amerika. Hospital yang selalu Emily pergi tu ada doktor yang fasih berbahasa Inggeris." Pada mulanya, saya rasa mahu ketawa. Saya, yang seumur hidup mempercayai sistem perubatan terhebat di Amerika, mengapa perlu terbang jauh ke Asia untuk mendapatkan rawatan? Bagi rakan-rakan saya, pelancongan perubatan selalunya bermaksud pergi ke Eropah Timur atau Meksiko untuk pembedahan murah. Saya berasa sedikit terhina jika dilihat berada dalam situasi seperti itu. Namun, simptom saya berterusan. Kemuncaknya adalah pada hari saya menerima video sambutan hari jadi Sofia yang ke-6. Dalam video yang dihantar oleh Emily itu, Sofia berkata di hadapan kamera, "Nenek, semoga jari nenek cepat sembuh. Nanti kita boleh main piano sama-sama lagi ya." Mendengar kata-kata itu, hati saya terasa bagai direntap. Air mata mula mengalir di pipi tanpa saya sedari. Lagu Krismas yang saya mainkan bersama Sofia pada Krismas yang lalu kembali terngiang-ngiang. Jika keadaan ini berterusan, saya mungkin tidak akan dapat bermain piano dengannya lagi. Ketakutan itu lebih kuat dan tajam daripada apa-apa perasaan yang pernah saya elakkan selama ini. Malam itu, saya menelefon Emily. "Mak akan ke sana. Betul kata kamu, Mak perlu dapatkan pemeriksaan yang betul." Di hujung talian, saya terdengar Emily menarik nafas lega. "Baguslah, Mak. Jangan risau. Emily akan uruskan semuanya." Seminggu kemudian, saya sudah berada di dalam pesawat menuju ke Kuala Lumpur. Sepanjang penerbangan selama lebih 15 jam itu, saya tidak henti-henti berfikir, adakah ini pilihan yang tepat? Mampukah mereka di Malaysia menemui apa yang tidak dapat ditemui oleh para doktor di Amerika? Ketika itu, saya masih belum tahu. Perjalanan ini bukan sekadar untuk pemeriksaan perubatan, tetapi sebuah pengembaraan yang akan meruntuhkan segala prasangka yang telah saya bina sepanjang hayat. Sejurus saya melangkah keluar dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, saya terus terpegun. Saya membayangkan sebuah lapangan terbang Asia yang sesak dan bising, tetapi apa yang terbentang di hadapan saya adalah sebuah ruang yang teratur dan bersih, persis lobi sebuah hotel mewah. Papan tanda yang jelas, petugas yang mesra membantu, dan proses imigresen yang sangat pantas. Segalanya berfungsi dengan lancar dan terancang. Di balai ketibaan, Emily dan suaminya, Azlan, sudah menunggu. Ini kali kedua saya bertemu dengan lelaki yang telah mengahwini anak perempuan saya. Kali pertama Emily memperkenalkannya, saya membayangkan seorang lelaki Asia yang tipikal. Tetapi lelaki yang berdiri di hadapan saya berbadan tegap seperti seorang atlet dengan senyuman yang manis, badannya tinggi dan bahunya bidang. "Mak Cik, selamat datang. Gembira sangat dapat jumpa Mak Cik lagi. Penerbangan tadi macam mana?"
sapanya dalam bahasa Inggeris yang fasih. Sambil bertanya, Azlan dengan sopan mengambil bagasi saya dan memapah lengan saya dengan begitu semula jadi. Pada saat itu, anehnya, hati saya terasa tenang, walaupun ini kali pertama kami benar-benar berbual. Di lebuh raya menuju ke Kuala Lumpur, mata saya terpaku pada pemandangan di luar tingkap. Jalan raya yang bersih dihiasi pokok-pokok rendang, bangunan-bangunan futuristik dan taman-taman hijau yang terbentang di celah-celah bandar raya. Betul ke ini bandar raya di Asia Tenggara? Saya terdetik sendirian. Emily dan Azlan saling berpandangan dan tersenyum. Nampaknya mereka sudah biasa dengan reaksi seperti ini dari kebanyakan orang Amerika. Rumah Emily dan Azlan terletak di tingkat 20 sebuah kondominium mewah di Mont Kiara. Sambil menaiki lift, Azlan menjelaskan kondo ni dah 4 tahun dibina. Sistemnya automatik sepenuhnya. Di tingkat bawah ada kolam renang infinity, gimnasium dan perpustakaan juga. Sebaik sahaja pintu dibuka, Sofia berlari dan terus memeluk saya. Nenek, pelukan tubuh kecil itu serta-merta melenyapkan segala keletihan penerbangan selama 15 jam. Rumah mereka moden tetapi mesra. Dari tingkap besar, pemandangan latar langit Kuala Lumpur terbentang luas. Di satu sudut ruang tamu, terdapat sebuah piano. Tanpa sedar, saya cuba menggerakkan jari jemari saya, masih kaku dan sakit. Tetapi entah kenapa, satu perasaan harapan mula berputik di dalam hati. Keesokan paginya, Azlan membawa saya ke pusat perubatan Prince Court. Sebaik melangkah masuk ke lobi, sekali lagi saya terkejut. Betul ke ini hospital? Ruangnya bersih dan tenang, tidak ubah seperti sebuah hotel. Ya, makcik. Ini pusat pesakit antarabangsa untuk warga asing. Doktor dan jururawat di sini fasih berbahasa Inggeris dan semua pemeriksaan boleh diselesaikan dalam 1 hari. Tidak sampai 20 minit selepas pendaftaran, nama saya dipanggil. Di Amerika, saya perlu membuat temujanji berasingan untuk setiap ujian, menunggu kelulusan insurans dan menunggu berminggu-minggu untuk mendapatkan keputusan. Di sini, segalanya seolah-olah berjalan dalam satu aliran yang lancar. Dr. Ismail, seorang pakar perubatan dalaman, menyambut saya dengan senyuman mesra. Dalam bahasa Inggeris yang fasih, beliau mendengar dengan teliti tentang simptom saya. Setelah memeriksa pergerakan jari dan seluruh badan saya dengan terperinci, Dr. Ismail berkata dengan tenang, Puan Harper, kita akan mulakan dengan ujian darah, X-ray dan ultrabunyi. Saya rasa ini bukan sekadar radang sendi biasa. Ujian dijalankan dengan sangat pantas. Maklumat saya sudah dikongsi dengan setiap jabatan, jadi saya tidak perlu menerangkan apa-apa lagi. Sampai bila negara ini akan terus membuatkan aku terkejut. Fikir saya sambil berjalan menuju ke bilik rundingan pada sebelah petang. Pada petang itu, saya bertemu semula dengan Dr. Ismail. Beliau menunjukkan skrin kepada saya dan menerangkan setiap keputusan ujian satu persatu. Puan Harper, berdasarkan keputusan awal, saya percaya Puan berkemungkinan besar menghidap adult onset Still's disease. Nama penyakit itu, kedengaran asing di telinga saya. Ini adalah sejenis penyakit autoimun yang agak jarang berlaku. Simptom utamanya termasuklah demam, sakit sendi dan ruam kulit. Ia berlaku apabila sistem imun tersilap menyerang tubuh badan sendiri. Suara saya sedikit bergetar. Bolehkah ia dirawat? Dengan gabungan ubat-ubatan yang sesuai dan fisioterapi, simptomnya boleh dikawal dengan baik. Walaupun sukar untuk sembuh sepenuhnya, kita boleh menguruskannya ke tahap yang tidak akan mengganggu kehidupan harian Puan. Walaupun saya telah menjalani pelbagai ujian di Amerika, tiada seorang doktor pun yang pernah menyebut nama penyakit ini. Selepas keluar dari bilik doktor, saya terduduk di sofa lobi untuk seketika, tidak mampu bergerak. Perasaan lega kerana akhirnya simptom saya mempunyai nama, bercampur dengan bebanan kerana perlu menghadapi penyakit ini seumur hidup, serentak menerpa dada. Malam itu, sambil berbaring di katil, saya terus berfikir. Selama ini, saya terlalu takut untuk menghadapi apa yang berlaku pada tubuh saya dan memilih untuk tidak mengendahkannya. Tetapi hari ini, buat pertama kalinya, saya dapat menerimanya sebagai sesuatu yang mempunyai nama.
Itu sahaja sudah cukup membuatkan saya berasa sedikit lega untuk bernafas. Tengah malam, ketika saya bangun untuk ke tandas, saya ternampak cahaya dari dapur. Saya menghampirinya perlahan-lahan dan melihat Azlan sedang tekun membaca sesuatu di komputer ribanya. Belum tidur lagi? Sapa saya. Azlan kelihatan terkejut. Makcik, sebenarnya saya sedang mencari maklumat tentang Still's disease. Saya kumpulkan bahan rujukan dalam bahasa Inggeris supaya makcik boleh dapatkan rawatan yang sesuai bila balik ke Amerika nanti. Mendengar kata-katanya, hati saya terasa sebab. Lelaki ini, demi saya, sanggup berjaga malam seorang diri di hadapan komputer. Tiada seorang pun bekas suami saya di Amerika yang pernah mengambil berat tentang saya sebegini rupa. Terima kasih Azlan, buat pertama kalinya, ucapan itu lahir dari hati saya yang tulus. Keesokan harinya, rawatan intensif pun bermula. Di samping rawatan ubat-ubatan, saya perlu menjalani fisioterapi di hospital setiap hari. Selepas seminggu, jari jemari saya sudah boleh bergerak sedikit. Kekejangan di waktu pagi semakin berkurangan dan kekerapan demam juga menurun. Walaupun ia perubahan kecil, ia sedikit demi sedikit mengembalikan semangat positif yang telah lama hilang dari diri saya. Suatu pagi, ahli fisioterapi saya berkata, "Puan Harper, respons Puan terhadap rawatan sangat baik. Kalau begini, pergerakan harian akan jadi lebih mudah nanti." Kata-kata itu membuatkan mata saya berkaca. Mungkin saya boleh bermain piano dengan Sofia sekali lagi. Fikiran itu sahaja sudah cukup untuk menyalakan secebis api semangat di dalam diri. 2 minggu selepas memulakan rawatan, pada suatu pagi, saya terjaga oleh cahaya mentari yang menerobos masuk melalui tingkap. Tanpa sedar, saya cuba membengkokkan jari. Terasa sangat berbeza dari semalam. Sakitnya belum hilang sepenuhnya, tetapi rasa kejang yang mencengkam itu sudah banyak berkurangan. Selepas mencuci muka, saya menuju ke dapur dan terkejut melihat satu pemandangan yang tidak dijangka. Azlan sedang memakai apron dan sibuk menyediakan sesuatu. "Makcik, dah bangun?" Azlan tersenyum sebaik sahaja menyedari kehadiran saya. "Kamu masak apa tu?" tanya saya sambil menunjuk ke arah makanan di atas meja. Dengan sedikit malu, Azlan menjawab, "Hari ni kan minggu ketiga rawatan, jadi saya sediakan sarapan istimewa. Ini bubur nasi dengan ramuan herba. Yang kuih muih ini pula, ibu saya yang kirimkan. Katanya baik untuk sendi." Ibunya, yang tinggal di negeri yang jauh dan belum pernah saya temui, telah bersusah payah menyediakan kuih muih tradisional dan mengirimkannya untuk menantu anaknya yang datang dari negara asing. Kenyataan itu perlahan-lahan meresap ke dalam hati saya. "Terima kasih banyak-banyak Azlan." Ucapan terima kasih kali ini berbeza dari malam sebelumnya. Ia bukan sekadar tanda hormat, tetapi lahir dari lubuk hati saya. Petang itu, selepas selesai fisioterapi, bukan Emily yang menunggu saya di pintu keluar hospital, tetapi Azlan. Emily ada kerja kecemasan di pejabat, jadi saya yang datang. "Kalau makcik tak keberatan, ada satu tempat saya nak singgah sekejap." Azlan membawa saya ke sebuah pusat komuniti warga asing di kawasan bangsa yang tenang. Setiap hari Selasa, warga asing yang menetap di sini akan berkumpul. Mereka minum teh, belajar budaya Malaysia dan kadang-kadang buat lawatan kecil. Ada juga program fisioterapi khas untuk mereka yang ada masalah sendi macam makcik. Azlan memperkenalkan saya kepada seorang sukarelawan Amerika bernama Carol, seorang wanita berusia 63 tahun. Katanya, dia datang ke Malaysia 2 tahun lalu untuk mengikut keluarga anaknya dan terus menetap di sini. "Linda, awak dah buat pilihan yang tepat datang ke sini. Mula-mula saya pun susah nak sesuaikan diri, tapi sekarang saya rasa lebih selesa di sini berbanding di Amerika. Sakit sendi saya pun dah banyak berkurang sejak datang ke sini," kata Carol. Perbualan kami berlarutan sehingga tidak sedar lebih 2 jam telah berlalu. Sepanjang masa itu, Azlan dengan senyap menyediakan teh untuk kami dan datang menjemput apabila tiba masanya. Di dalam kereta dalam perjalanan pulang, saya tiba-tiba bertanya, "Azlan, macam mana awak tahu tentang tempat ni?" Azlan terdiam seketika sebelum menjawab,
Sebenarnya, saya dah cari maklumat sebelum makcik datang lagi. Saya cari tempat-tempat yang boleh bantu makcik sesuaikan diri dengan kehidupan di sini. Sambil memandang pemandangan malam Kuala Lumpur yang mengalir di luar tingkap, saya menangis dalam diam. Saya tidak sangka suami anak perempuan saya mengambil berat tentang saya sedalam ini. Saya berasa sedikit malu kerana pernah merisaukan perbezaan budaya di antara kami. Sambil meneruskan rawatan, saya mula merasai dan mengenali bandaraya Kuala Lumpur sedikit demi sedikit. Pada hujung minggu, kami berempat, saya, Emily, Azlan dan Sofia, melawat Taman Botani Perdana. Sambil duduk di atas kerusi roda yang disewa oleh Azlan, kami menyusuri kawasan hijau yang luas itu. Saya kagum melihat bagaimana ada tempat setenang ini di tengah-tengah kota metropolitan. Azlan, dengan bahasa Inggerisnya yang lancar, menceritakan sejarah taman itu dan kisah-kisah di sebaliknya. Kedalaman pengetahuannya sekali lagi membuatkan saya kagum. Makcik, jom kita minum teh sekejap. Dekat sini ada sebuah kafe lama yang popular di kalangan orang luar. Kami menuju ke sebuah kafe kecil berhampiran taman. Sambil duduk di kerusi yang menghadap tasik, kami menikmati teh tarik panas dan kuih muih. Sofia duduk di riba saya, tidak henti-henti berceloteh. Emily dan Azlan duduk di hadapan, saling berpandangan mesra. Pada saat itu, saya tersedar. Inilah keluarga, mungkin tiada istilah keluarga yang sempurna di dunia ini. Tetapi detik ini, ia terasa tenang, mesra dan nyata. Semasa pemeriksaan pertengahan rawatan, Dr. Ismail berkata, Puan Harper, ubat-ubatan ini sangat serasi dengan Puan. Jika berterusan begini, dalam masa sebulan, Puan akan dapat menjalani kehidupan harian tanpa banyak masalah. Mendengar kata-kata itu, saya menahan air mata daripada jatuh. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba hujan turun. Kami tidak membawa payung. Ketika kami sedang kebingungan, seorang kaki tangan lobi hospital datang dan menghulurkan payung. Puan, sila guna payung ini. Puan boleh gunakannya sampai ke perhentian bas berdekatan dan pulangkan di dalam kotak pemulangan di sana. Kami sediakannya percuma. Saya tergamam dan bertanya, ini perkhidmatan apa? Kami sediakan untuk pesakit supaya tidak susah jika hujan turun tiba-tiba. Satu ayat itu sahaja sudah cukup untuk menyentuh hati saya. Satu sistem yang direka dengan penuh keprihatinan terhadap pesakit. Di Amerika, saya tidak pernah merasai layanan sebegini teliti. Mungkin negara ini bukan sahaja merawat tubuh, tetapi juga jiwa. Sambil berjalan di bawah hujan, itulah yang saya fikirkan. Apabila badan semakin sihat, timbul pula keinginan untuk mengenali Kuala Lumpur dengan lebih mendalam. Mak Emily akan tunjukkan Kuala Lumpur yang sebenar, tempat yang pelancong tak tahu, kata Emily. Tempat pertama yang dibawanya ialah sebuah kawasan bernama Kampung Baru. Sebaik turun dari teksi dan mendaki lorong kecil, pemandangan yang terbentang bukanlah kondominium tinggi, tetapi rumah-rumah kayu lama yang berhimpit-himpit. Di celah-celah lorong, terdapat kedai-kedai kecil dan galeri seni lama. Kampung Baru ni salah satu tempat di KL yang masih mengekalkan suasana lama. Kawasan ni tak kena bom masa perang, jadi sebahagian struktur dari zaman dulu masih ada, jelas Emily. Di dalam sebuah rumah Melayu lama yang dindingnya dipenuhi tumbuhan menjalar, terdapat sebuah kafe. Dari tingkap kacanya, kelihatan bumbung-bumbung rumah Kampung Baru dengan latar belakang menara-menara pencakar langit. Pemandangan itu bagaikan sebuah lukisan cat air yang tenang. Apabila saya menghirup secawan teh herba panas, saya merasakan segala ketegangan dalam badan saya hilang. Ada rupanya sisi Kuala Lumpur yang setenang ini, bisik hati saya. Pemilik kafe itu menyapa saya apabila mengetahui saya dari Amerika. Katanya, dia pernah menetap di New York selama 20 tahun sebelum bersara dan pulang ke Kuala Lumpur untuk membuka kafe ini. Saya suka Amerika, tapi bila dah semakin tua, rindu pada tanah air semakin kuat. Terutama sekali, saya tak boleh lupakan semangat kekitaan di sini. Perkataan semangat kekitaan itu melekat di hati saya. Dia berkata, ia satu konsep yang sukar diterjemahkan. Tetapi saya merasakan perkataan itu tepat menggambarkan kemesraan yang saya rasai sepanjang berada di Malaysia. Keesokan harinya, kami ke Pasar Chowkit.
Di sepanjang lorong sempit itu, berderet kedai-kedai yang menjual pelbagai makanan dan barangan, sesak dan padat. Sebaik melangkah masuk ke dalam pasar, pelbagai bau dan bunyi bercampur bau mewujudkan suasana yang sangat hidup. Terdapat sebuah gerai menjual sate dan Azlan membelikan untuk kami. Sebaik sahaja saya menjamah sate panas itu, badan saya terasa hangat dari dalam. Di sebelahnya, kepulan asap dari gerai Char Kway Teow pula menarik perhatian. Di Amerika, tak ada budaya makan berhimpit-himpit di tepi jalan macam ni. Tapi di sini, rasa macam semua orang berkongsi bersama. Seronok juga, kata saya. Ketika hendak pulang, Azlan mencadangkan, "Makcik, malam ni kita pergi ke pusat spa tradisional. Nak tak?" Pengalaman pertama di spa itu penuh dengan kejutan. Apabila saya masuk ke bilik sauna, pada mulanya saya terkejut dengan kepanasannya dan terus menggenggam erat tangan Sofia. Tetapi apabila badan saya mula biasa, saya merasakan ketegangan dari lubuk badan saya mula terlerai. "Nenek, cuba minum jus ni." Sofia menghulurkan secawan jus buah-buahan segar. Sebaik sahaja saya minum, rasa manis dan lembutnya merebak ke seluruh badan. Kami semua datang ke sini, berbual santai, melepaskan lelah dan meluangkan masa bersama. Budaya macam inilah yang mengeratkan ikatan keluarga, kan, kata saya. Azlan dan Emily saling berpandangan dan ketawa. Malam itu adalah malam yang paling menenangkan jiwa saya sepanjang berada di Kuala Lumpur. Pada hari terakhir rawatan, saya bangun awal dan berjalan-jalan di taman berdekatan. Bunga-bunga raya sedang mekar ditiup angin. Saya dan Sofia memungut kelopak bunga yang gugur dan meletakkannya di atas tapak tangan. "Nenek, jari dah tak sakit lagi?" tanya Sofia. "Dah makin baik, sayang. Bila tangan dah boleh guna macam ni, nenek rasa lebih menghargai perkara-perkara kecil." Sambil duduk di bangku taman, saya berbual dengan Emily. Sejujurnya, masa mula-mula nak datang ke Malaysia, Mak takut. Mak fikir tempat ni sangat berbeza dari dunia yang Mak kenal. Tapi sekarang, Mak tak takut lagi. Malah, Mak rasa sedikit takut untuk pulang ke Amerika. Emily tersenyum dan menggenggam tangan saya. "Mak boleh tinggal lebih lama kalau Mak nak. Kan kami ada di sini. Mak ada banyak perkara perlu diuruskan di Amerika, jadi Mak kena balik dulu, tapi Mak akan datang lagi. Lebih kerap." Sekarang Mak faham kenapa kamu berdua memilih untuk tinggal di sini. Kemudian, dengan suara yang perlahan, saya menambah, "Bukan hanya tentang negara Malaysia, tetapi di sini ada budi bahasa. Budi bahasa itulah yang telah menyembuhkan Mak." Malam sebelum saya berlepas pulang, Azlan memberikan saya sebuah bungkusan kecil. Ini gelang doa. Jodoh itu perkataan Melayu yang bermaksud pertemuan yang telah ditakdirkan. Saya hadiahkan ini dengan harapan ikatan jodoh antara makcik dan keluarga kami akan kekal selamanya. Sambil menyarungkan gelang itu ke pergelangan tangan, beberapa perkara mula tersusun di dalam hati saya. Prasangka yang telah saya bina sepanjang hidup runtuh sepenuhnya dalam masa sebulan. Negara Malaysia ini jauh lebih kaya, mendalam, indah dan mesra daripada yang saya bayangkan. Dan menantu saya, seorang lelaki Melayu yang pada mulanya saya pandang dengan penuh keraguan, kini telah menjadi salah seorang insan terpenting dalam hidup saya. Keesokan paginya, di dalam kereta menuju ke lapangan terbang, saya merakam setiap pemandangan Kuala Lumpur yang berlalu di luar tingkap ke dalam hati saya. Bangunan pencakar langit dan masjid-masjid lama, teknologi terkini dan tradisi yang tidak berubah, kesibukan pagi dan ketenangan kedai-kedai di kawasan lama. Semua percanggahan ini wujud bersama dalam keharmonian. Bandaraya ini, tanpa saya sedari, telah terukir di hati saya sebagai sebuah lagi tanah air. Aku akan kembali, janji saya dalam hati. Apabila aku kembali nanti, aku akan belajar lebih banyak bahasa Malaysia. Dan apabila aku kembali nanti, aku akan datang dengan hati yang lebih terbuka. Terima kasih kerana sudi mendengar sehingga ke penghujungnya.